Shanti, kenapa diam je dari tadi? Selalu ada je cerita. Papa, pasukan Midomin dah berusaha keras untuk dapat kelayakan sebagai wakil Mungkin Billah. Segala pun nak lelah, usaha mereka semua macam sia-sia je. Sia-sia? Shanti tahu peperiksaan penting, tapi ini bukan peperiksaan macam SPM kena ambil serentak satu Malaysia. Peperiksaan penggalikan atas budi bicara sekolah. Okey, teruskan. Papa kan presiden PIBG sekolah. Mungkin Papa boleh bantu tundakan peperiksaan 2-3 hari? Shanti. Ya, Shanti tahu. Shanti tetap akan ambil peperiksaan ni kalau tak dapat tunda. Tapi Shanti kesian dengan Mirun, Don, Amin. Di luar mati mak, di telan mati bapa. Papa faham, Shanti. Tapi Papa tak boleh buat sebarang tindakan sendiri. Kenapa? Papa presiden PIBG. Papa seorang doktor. Satu kampung ni hormatkan Papa. Satu Mungkin Billah kenal Papa. Tapi itu bukan alasan untuk Papa gunakan jawatan dan posisi Papa untuk kepentingan sendiri. Ini bukan kepentingan sendiri. Sukan pun penting, Papa. Ini kali pertama setelah sekian lama Kampung Karangan dapat pergi mewakili Mukim. Siapa tahu Midomin boleh menang peringkat nasional? PIBG itu persatuan sekolah. Kalau ingin gunakan nama persatuan untuk buat perbincangan dengan sekolah, kita harus buat mesyuarat dahulu. Aaron, aku tak tahulah macam mana nak bagi tahu kau. Tapi mungkin kami tak dapat pergi KL. Mak ayah kami mesti takkan sokong kalau kami tak ambil peperiksaan penggal. Alah, sedihnya. Itulah. Kita orang dah bincang dengan pengetua, tapi tak lepas. Tak apalah, nak buat macam mana? Dalam hidup ni, kita tak selalu dapat apa yang kita nak, kan? Lah, Aaron, kenapa sedih sangat ni? Aku yang patut sedih. Dalam Aaron, lewat ni. Aku kena pergi. Jap, Aaron, aku cakap benda salah ke? Tak ada apa-apa lah. Aku mengantuk. Bye. Apa? Don tipu ibu tak pergi pertandingan tu. Tapi sekarang Don nak kontak peperiksaan untuk pergi minta keluar kat audition. Mana ada Don tipu? Don cuma tak cakap je. Don tak nak tipu. Silap. Tak nak sorok. Mungkin sebab Don sorok dari ibu, sebab tu Tuhan bagi Don, Mirun, Amin, Shanti dugaan macam ni. Jadi Don nak minta izin dari ibu untuk pergi main takraw. Audition tu jauh. Don dah berani naik kereta. Tak boleh. Dah stabil dah. Tekanan darah dah tak tinggi. Jangan risau sangat ya. Puan Hazo kena banyak berehat. Kena ada hobi. Kena ada buat aktiviti lain. Hobi? Serangan panik ni sebab risau. Banyak fikir benda belum jadi. Biasalah, besarkan anak-anak ni, kita sebagai mak risau lebih. Lagi-lagi Puan Hazo.
tak bagus juga. Puan Hazo kena banyak bertenang ya. Saya pergi dulu ya. Kalau ibu tak sihat lagi, cepat-cepat telefon doktor ya. Buat ibu tertekan. Apa-apa hal pun, Don tak boleh main takraw dan naik kereta pergi Polisen. Alah Bu. Tapi sebab Don tak boleh ponteng peperiksaan. Adil ke tidak, Don satu-satunya anak ibu. Kesian tengok budak-budak ni. Kesian, tapi nak buat macam mana? Peperiksaan sekolah sangat penting. Kita sebagai orang tua pun main peranan dalam masa depan diorang. Apa kita buat hari ini untuk mereka, buruk atau baik, sentiasa mereka ingat sampai bila-bila. Semua sebab hadir. Saya nak bincang satu perkara penting hari ini. Walaupun pertandingan sepak takraw Warrior bukanlah pertandingan di bawah MS3, saya rasa kita semua setuju bahawa memupuk semangat kesukanan adalah sesuatu yang penting. Betul tu Pak Kasim. Tapi apa yang kita boleh buat? Saya nak kita cuba minta bantuan dari MS3 untuk menunda pertandingan tersebut. Pelajar-pelajar kita ni ada peperiksaan penting pada hari yang sama. Saya rasa mereka patut diberi peluang untuk berjaya dalam kedua-dua bidang, akademik dan sukan. Tapi Pak Kasim, apa alasan kita? Kalau kita tunda pertandingan, nanti pihak lain kata kita berat sebelah pula. Kita tekankan ni untuk kesejahteraan pelajar kita. Kita tak nak mereka terpaksa pilih antara peperiksaan dan pertandingan. Kedua-duanya penting untuk masa depan mereka. Betul juga. Saya setuju dengan Pak Kasim. Kita boleh buat surat rasmi kepada MS3 dan jelaskan situasi ini. Mungkin mereka boleh faham dan beri kelonggaran. Terima kasih atas sokongan semua. Saya cuba uruskan surat tersebut dengan segera. Kita harap MS3 akan faham dan beri kerjasama. Saya harap usaha kita ini berjaya dan pelajar-pelajar kita dapat menumpukan perhatian kepada kedua-dua peperiksaan dan pertandingan.